4 titik urutan untuk nak elak strok. Yang pertama, di sini kita gosok-gosok macam ni dengan kuat. Memang sakit. Kalau tak ada spoon kuasa, boleh pakai hujung jari macam ni. Gosok-gosok dengan kuat. Yang kedua, di bawah rahang ni, buka mulut sedikit. Kemudian gosok-gosok. Atau pakai yang bawah. Sini pun boleh pakai yang ni. Kemudian yang ketiga, tolak ni ke arah hidung. Tolak dengan kuat, memang sakit. Kemudian 4 jari lagi, tahan di belakang. Tolak pula ke atas. Tahan 10 saat. Kemudian lepas perlahan-lahan. Dan yang terakhir, kita gunakan kom kuasa ni. Kita urut-urut macam tu. Gonyoh-gonyoh-gonyoh. Gosok-gosok di belakang ni memang kepala segar. Siapa nak dapatkan kom kuasa dan spoon kuasa ni, dapatkan di beg kuning.